Video kali ini menjawab komen Tika, katanya, "Sis, kalau blend kacang tu boleh ke?" Boleh. Jom mula. 250 gram kacang merah yang telah direbus, dikisar dulu. Cara merebus dan sukatan air boleh tengok video lepas ya. Dah tag di caption. Blend kacang kasar macam ni, tak halus sangat. Sekurang-kurangnya masa makan boleh rasa isi kacang. Okey, selesai ketepikan dulu. Dalam periuk, campurkan 1000 ml santan, 400 ml susu segar, 400 ml air rebusan kacang, 5 sudu besar susu pekat manis, 240 gram gula, 1 sudu kecil garam, 5 sudu besar tepung jagung yang telah dibancuh dan 2 sudu kecil esen vanila. Gaul semua bahan sampai sebati. Selepas itu, barulah hidupkan api. Masak atas api sederhana dan kacau sekali-sekala. Bila bancuhan dah mendidih, masukkan kacang yang telah dikisar tadi. Kacau lagi. Masukkan pula 1 sudu kecil pewarna merah. Tambahkan seri es krim. Sudah gau rata, tutup api dan biarkan hingga sejuk. Bancuhan dah sejuk, bolehlah ikat es krim macam biasa. Saya guna plastik saiz 1,5 x 12. Dan setiap satu plastik saya masukkan 100 ml. Dah habis ikat, bekukan dan sejuk sehingga set. Siap!